TV baru pergi hantar bela. Baru je hantar pergi bela TV. TV rosak. Dia rosak. Dia ada suara tapi dia tak nampak gambar hitam. Lepas tu kalau macam suluh guna lampu, dia ada gambar sebenarnya. Ada nampak muka orang dalam cerita tu. Cuma dia gelap sangat. Motherboard rosak. Tak tahulah. Dia hantar bela, tak tahulah berapa. Tiba-tiba je dia jadi macam tu. Aku tengah tengok TV, tiba-tiba gelap. Buat saya, okey? Weh, buruknya. Kenapa aku jiwa? Tak ada handphone tengah main game. Gelak. Handphone tengah main game. TV tak ada. Itu bukan ni. Itu dia pasang dekat plug tu. Besok lah besok kalau dah ada TV baru boleh. Pelis ke Kedah? Nak dapat lagi tak? Tapi nanti dapat nampak sangat. Ini pun dah nampak apa lagi dapat rapat sangat. Nampak aku punya muka macam mana? Kecimelan. Melan? Jauh-jauh. Makasih tau. Melat tu apa? Melat tu apa? Taklah, dia yang tulis. Bukan aku yang cakap. Kau saja je Wah. Besok akan turun biru. Kalau turun biru nampak hitam sikit lah muka aku. Sebab dia terlalu cerah. Slow sikit dah, paling slow lah ni. Tak boleh slow lagi. Tadi siang pun aku pakai tudung warna putih. Aku rasa aku hitam sangat. Mesti orang yang kenal-kenal aku kata hitamnya. Padahal dia memang hitam pun. Cuma taklah hitam macam pakai tudung putih tu. Purple. Nanti aku tengok. Tak ada pun lagi story wibu kau. Hujan. Tak ada ambil gambar. Aku rasa sayang juga. Macam ruginya macam tu kan. Tapi nak buat macam mana, hujan sangat. Dia tak berhenti. Jadi terpaksalah kita korbankan makeup yang cantik tiba. Aku makeup tebal tau. Macam aku pula nak kahwin. Tapi kena pakai filter sebab gelap. Kalah. Pakai tudung putih kan, aku rasa semua orang yang pakai tudung putih dia akan rasa nampak gelap. Jadi kita pakai foundation yang terang. Aku tak ada foundation terang. Foundation aku memang satu colour je. Kalau masih muda. Kan terang-terang sangat kan, tangan aku pula warna hitam. Foundation apa? Alpha dengan Fit Me yang macam sunscreen tu. Dia botol petak. Tak tahulah berapa. Aku nak beli yang lagi satu tu, L'Oreal. Beli yang L'Oreal punya. Tapi tak tahulah aku kod apa. Turun jeka dan pilates ada? Tak ada. Adalah, aku ada turun jeka tapi aku tak pakai. Sebab aku kerja sana sebelum ni. Jadi aku adalah tudung-tudungnya. Cuma tudungnya tak cantik pun
sebenarnya. Dia borak je. Siapa yang pergi, mak-mak dia pergi, aku kena saman pula kan, tak bagi orang pergi. Beli dia punya produk ke. Tak nak lah. Macam tu juga, tak lah. Salah. Apa benda tu? Tak faham. Select. Tak mandi. Mandi je.